Ia ni lampu portable yang jenis rechargeable. Lampu ni saya banyak guna bila buat kerja. Sebab lampu ni dia ada banyak mood cahaya dan cahaya dia terang. Kalau yang ni version lama tau. Dia punya kaki ni jenis kecil sikit. Sekarang model ni dah ada version baru, version kedua. Kaki dia ni lebih upgrade sikit. Kaki dia ni lebih besar, lebih lebar dan lebih stabil. Dan magnet dia ni lebih kuat. Saya beli lagi sebiji sebab version 2 ni lagi padu. Ia ni upgrade version punya. Lampu ni banyak mood cahaya tau. Kalau korang tekan sekali, dia akan nyala macam ni. Tekan lagi sekali, dia akan lebih terang. Lagi sekali, dia akan lebih terang. Yang ni yang paling terang. Ngam untuk korang guna bila buat kerja waktu malam. Cahaya dia ni memang padu. Dan dia punya cahaya ni korang boleh adjust dia punya temperature warna. Boleh jadi warna putih, warna kuning dan warna oren macam ni. Sebab bahagian dalam dia ni, lampu LED dia ni jenis campuran warna putih dan warna oren. Jadi dia boleh tukar kepada 3 jenis temperature warna. Dan dia ada satu lagi mode lampu bahagian bawah. Yang ni korang boleh guna bila waktu kecemasan. Lampu dia ni akan kelip-kelip macam ni. Sesuai untuk guna bila waktu emergency. Kalau korang guna lampu ni bawa pergi camping ataupun waktu kereta rosak, korang boleh pakai mode emergency yang ni untuk bagi pemandu lain alert kereta korang tengah rosak. Standby satu benda ni dalam kereta, macam-macam korang boleh guna. Nak guna untuk repair kereta pun boleh. Waktu malam pun korang boleh guna untuk repair kereta. Cahaya dia ni terang. Jenis rechargeable tau. Korang boleh cucuk charger dekat bahagian sini. USB jenis Type-C ada, USB jenis Type-A pun ada. Charge je pakai charger handphone. Kepala dia ni jenis sama saja. Dan yang paling best, korang boleh tengok bateri indikator berapa persen bateri yang tinggal. Mudah tahu bila ada indikator macam ni. Kalau tak ada benda ni, korang tak tahu bila bateri yang tinggal. Tahu-tahu je nanti bila waktu emergency kereta rosak, guna lampu ni, tiba-tiba lampu ni padam sebab bateri dia habis. Kalau ada indikator macam ni, mudah untuk korang pantau dari masa ke semasa berapa bateri yang ada. Bila bateri dah lemah, charge je cucuk dekat bahagian sini. Lampu ni korang boleh guna dengan macam-macam cara. Kaki dia ni jenis lebar, tebal dan stabil. Guna letak dekat meja pun boleh. Korang boleh jadikan lampu meja. Boleh adjust dia punya angle macam ni. Pusing-pusing macam ni. Dan dekat bahagian kaki dia ni, dia ada satu magnet yang sangat kuat. Untuk lekat dekat tempat besi memang padu. Saya boleh lekat dekat tiang bulat macam ni. Walaupun tiang ni tak rata, tapi lampu ni dapat lekat dengan kuat. Memang padu dia punya magnet ni. Kalau korang standby lampu ni dalam kereta, kalau tiba-tiba enjin kereta korang rosak, korang boleh repair enjin kereta walaupun waktu gelap. Gantung je lampu ni dekat hood kereta yang besi tu dan adjust dia punya angle lampu ni. Suluh dekat tempat yang korang buat kerja tu. Dan kalau korang standby dekat toolbox, bila buat kerja dekat tempat gelap, korang cari je besi, gantung macam ni, suluh dekat bawah. Memang ngam. Cahaya dia pula terang. Kalau korang ada tripod, korang boleh gantung lampu ni dekat tripod dekat mounting bahagian sini. Boleh gantung jadikan lampu kerja. Boleh adjust juga dia punya angle macam ni. Mudah untuk gantung dekat tempat-tempat tinggi kalau ada tripod. Dan kalau korang nak guna bawa pergi camping, kalau nak gantung dekat tempat yang tak lekat dengan besi, korang boleh gantung dekat bahagian sini. Dia ada satu klip macam ni untuk lock. Mudah untuk gantung dekat kemah, mudah untuk gantung dekat ranting pokok semua. Memang banyak tempat gantung dia ni. Dan yang ni upgrade version lagi better daripada yang lama ni. Kalau yang lama, tempat gantung dia ni macam ni. Tapi yang baru ni, tempat gantung dia ni macam ni. Dia ada banyak lagi tempat gantung, lagi padu. Lampu ni memang banyak kali saya pakai sebab banyak guna. Yang lama ni saya standby dekat toolbox. Bila buat kerja dekat tempat gelap, saya terus pakai lampu ni sebab cahaya dia terang. Jadi kalau korang nak cari lampu portable yang terang, cahaya dia ada banyak mode, mudah untuk gantung, jenis rechargeable pula, mudah untuk charge. Boleh guna untuk macam-macam, guna untuk kerja boleh, guna untuk camping boleh, guna untuk emergency pun boleh. Korang boleh cek lampu yang version upgrade ni dekat link video. Yang ni memang padu.